Assalamualaikum, salam sejahtera, salam madani, salam reformasi. Okey, alhamdulillah tuan-puan semua. Hari ini genaplah hari ke-28 bulan Ramadan. Kita umat Islam di Malaysia menyambut dan menunaikan ibadah puasa untuk tahun 2025 ini tuan-puan. Lagi beberapa hari kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri, insya-Allah. Okey tuan-puan, pelbagai hal berlaku dalam seminggu ini tuan-puan. Okey, memang saya sengaja untuk melambatkan sedikit posting video saya kerana saya mengambil masa untuk menyiasat dan memahami situasi yang berlaku terhadap satu dan dua isu yang berlaku pada dalam bulan Ramadan ini tuan-puan. Okey, sebelum itu seperti biasalah kepada semua penonton saya, sama ada mereka yang telah pun subscribe dan belum subscribe, kepada yang belum subscribe boleh subscribe ke dalam platform YouTube saya ini tuan-puan. Armah kebenaran, tekan button subscribe, dan kemudian kepada korang yang telah pun subscribe, kalau dapat belanjalah saya dengan button like dan juga komen. Berilah komen yang membina atau tidak membina. InsyaAllah saya akan cuba jawab mana-mana komen yang saya rasa perlu untuk dijawab, dan sharekanlah rakaman video saya ini insyaAllah agar dia dapat kita sebarkan maklumat-maklumat yang mungkin ada setengah pihak di luar sana yang tak tahu tentang apa yang berlaku sebenarnya. Okey. So, sekarang kita nak straight to the point. Kita nak pergi kepada apakah topik yang saya akan bawakan pada hari ini. Apakah perkara yang saya akan ulaskan. Okey, tuan-puan. Sudah tentunya, ini adalah hal yang menjadi isu yang agak panas dalam beberapa minggu ini. Terutama dalam minggu-minggu terakhir ini, tuan-puan. Dan akhirnya, hari ini terjawab sudah apakah yang berlaku. Cumanya apa yang menyedihkan ialah ada di kalangan rakyat Malaysia kita segelintir terutama influencer daripada pihak pembangkang yang cuba bermain dengan sentimen dengan mengeluarkan persoalan-persoalan yang boleh menimbulkan retorik dan juga boleh mencetuskan perasaan gusar di kalangan rakyat Malaysia, terutama antara kaum. Tapi apa pun, kita ucapkan tahniah kepada Sekpur, kepada gabungan NGO media Gempur Madani, kerana mereka telah pun membuat beberapa laporan polis terhadap individu-individu yang cuba mencetuskan kegusaran awam ini tuan-puan. Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan semua, netizen-netizen. Sekarang kita berada di depan Balai Polis IT Dawangi di sana sebab also kita buat tempat eksklusif sikit so kita hujan di luar. So kita dah membuat satu laporan polis berkenaan dengan Syafiq Alim. Siapa kenal Syafiq Alim? Dia telah membuat satu video dalam YouTube yang membuat kenyataan pasal isu kuil dan isu masjid di Jalan Masjid India, iaitu Masjid Madani dan kuil. Perkara yang boleh luput di PKL telah jual tanah tersebut kepada syarikat Center Trading Siam Madani Mufakat, maka kerajaan telah pun melepaskan pegangan di atas tanah tersebut dan tanah itu telah menjadi pemilikan swasta. Isu ini sepatutnya di antara pihak kuil macam bijak sangat dia tanpa ada campur tangan dengan kerajaan terulang kepada pihak syarikat Center Trading Siam Madani sama ada dia nak bayar pampasan ataupun dia teruskan minta perintah pengusiran ataupun perubahan. Yang kedua, nak bina masjid, pihak syarikat Center Trading Siam Madani kena beli tanah daripada DPKL. Dan Anwar pula DP wakafkan pula anak pada pihak pengusiran 4,000 kaki pasti. Dan jika ikut harga pada tahun 2020 bersamaan RM2,015 per kaki pasti. Jadi anak kerajaan yang diwakafkan oleh Anwar kepada pihak kuil ini harganya lebih kurang RM10 juta. Masalahnya betul ke? Kerajaan nak kena gandai aset rakyat berjumlah RM10 juta. Sekiranya rundingan orang bijak, sepatutnya Center Trading Siam Madani bayar. Itu pun sekiranya dia nak bayar. Yang ketiganya, penggunaan Anwar Ibrahim ini digula-gulakan dengan menamakan masjid tersebut dengan nama Madani. Dan Anwar pun gembiralah bila disuruhkan letak batu asas, padahal syarikat Jekyll Trading Siam Madani juga bos mahkamah dan juga pampasan. Pihak kuil pula dia kata kepada Anwar, terima kasihlah bagi wakaf percuma kepada kami. Saya cadangkan kuil ini juga diberikan nama Madani dan lepas ni Anwar Ibrahim kena letak batu asas kuil ini. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Pandangan rakyat Malaysia sangat-sangat marah kepada kamu. Kamu sebut api-apikan sentimen perkauman. Sangat dia
kita dah buat laporan polis dan kita harap pihak polis akan bertindak. Jangan biarkan kalau ada seorang lagi Syafiq Alim, mungkin ada ramai lagi Syafiq Alim, ramai. So kita tak nak lagi, kita nak bagi prevention is better than cure. Jangan dah hancur besok misi Al-Faham Kaun dah tak berguna lagi. Apa pun kita nasihatkan kepada korang semua, janganlah terpengaruh atau terpedaya. Dapatkan dahulu berita yang benar, dapatkan dahulu sumber-sumber yang sahih dan fahami jalan ceritanya, barulah korang boleh membuat satu penilaian atau keputusan terhadap satu isu itu. Okey. So apa sebenarnya yang berlaku ni sebenarnya tuan-puan? Sebenarnya apakah yang terjadi di sebalik perasmian dan pembinaan Masjid Madani ni tuan-puan? Okey tuan-puan, sebenarnya Masjid Madani ni tuan-puan, sebenarnya yang menjadi isunya ialah kuil yang di Jalan Munshi Abdullah ini tuan-puan, dia berhadapan dengan Jekyll sendiri. Dan saya baru tahu tuan-puan, sebenarnya sebutan Jekyll ni sebenarnya bukan Jekyll, dia Jakil. Dia bersebenar nama almarhum pengasas Jekyll ini, iaitu Muhammad Jakil. Muhammad Jakil disebut sebenarnya nama dia bukan Jekyll, Jakil. Tapi apa pun sebab kita dah biasa dengan sebutan Jekyll, sebut Jekyll lah. So adalah sebutan tu nampak international sikit. So whatever it is, tak apalah, apapun kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum Jakil. Semoga apa yang telah beliau usahakan sepanjang hayat beliau sebelum ini akan diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah mencucuri rahmat ke atas ruh beliau dan ditempatkan bersama para tabi'in dan juga para syuhada dan juga para mereka yang beriman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey tuan-puan, dan sebenarnya apakah konflik yang berlaku tuan-puan dalam hal pembinaan Masjid Jekyll ini? Okey, dia sebenarnya macam ni tuan-puan. Kronologi dia bermula sejak tahun 2012. Ni saya ringkaskan. Kejap lagi saya akan sajikan kepada tuan-puan ucapan dan juga penceritaan yang agak sedikit panjang daripada owner Jekyll sendiri, iaitu anak kepada almarhum Muhammad Jekyll ini, iaitu Datuk Feroz. Dia akan menceritakan dan kita boleh lihat kronologi dia yang sangat panjang sehinggalah terbinanya Masjid Jekyll itu. Okey, tapi sebelum itu saya nak beritahu kepada tuan-puan, ada segelintir pihak yang mengatakan bahawa berlaku bincangan di antara pihak kerajaan dan juga pihak kuil dan pihak Jekyll. Dan ada tomahan yang berlaku yang mengatakan bahawa pihak kerajaan telah pun mengeluarkan satu pampasan bernilai berapa juta yang diberikan kepada pihak kuil. Sebenarnya perkara ini telah dinafikan oleh Dr. Zaliha sendiri, dan perkara ini juga dinafikan oleh pihak kerajaan. Sebenarnya tak ada pun jumlah pampasan ataupun penggantian dari segi ukuran tanah ke, mengikut ukuran tanah ke, atau mengikut kerugian dan sebagainya kepada pihak kuil. Tidak ada tuan-puan. Cuma apa yang disarankan, apa yang diusulkan oleh pihak daripada pihak kerajaan ialah untuk berlaku adil dan memindahkan tapak kuil itu sementara lebih kurang jarak 50 meter daripada masjid tersebut, dan sementara mereka mendapat tapak yang lebih sesuai. Ini yang saya faham lah daripada pembacaan di dalam media massa, dalam laporan-laporan akhbar yang ada dalam masa 1-2 minggu ini. Okey, habis kat situ. Jadi cumanya ada pihak yang cuba membawa sentimen ini dan mengatakan bahawa seolah-olahnya kerajaan Madani ini memberi pampasan kepada pihak kuil dan mengutamakan agama Hindu, tidak mengutamakan Islam. Dan ada juga pihak yang di kalangan di sebelah sana mengatakan bahawa pihak Madani ini berat sebelah mengutamakan yang masjid ini dan tidak mengutamakan pihak agama lain dan sebagainya. Tuan-puan, bagi saya tolaklah semua tomahan ini, bacalah daripada fakta yang betul, yang benar, dan kaji selidiklah, dan kemudian barulah buat kesimpulan dan keputusan. Barulah bagi pandangan. Okey tuan-puan, sekarang ni tuan-puan, sebenarnya apa yang berlaku ialah Dr. Zaliha adalah antara orang yang memainkan peranan penuh selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan Malaysia, dan yang mereka ini membantu pihak Jekyll ini untuk menyelesaikan kemelut masalah pembinaan masjid ini. Dan
perkara pembincangan ini, pengurusan ini tuan-puan, berlaku hampir setahun setengah lebih kurang. Dan bukan satu, dan penantian mereka ni sepanjang 11 tahun tuan-puan, bukannya satu masa yang pendek. Ya. Dan bagi saya, keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan Madani hari ini tuan-puan, ini adalah satu keputusan yang sangat bijak. Dia umpama menarik rambut dalam tepung tuan-puan. Pastikan tepung tidak berselerak dan semua orang dapat. Jadi cerita tuan-puan, Dr. Zaliha menasihatkan kepada Datuk Feros, kepada pihak JECL supaya jangan mengambil tindakan undang-undang. Kerana apa tuan-puan? Kerana dia bakal mungkin boleh mencetuskan keresahan ataupun mungkin mencetuskan perbalahan kaum. Tuan-puan, jadi mereka mengambil jalan tengah dengan menyelesaikan kemulut ini dengan pihak kerajaan berbincang dengan pihak JECL dan juga pihak kerajaan telah berbincang dengan pihak Kuil. Ya, kita tahu Kuil itu telah dibina lama tuan-puan. Okey, kat mana kita bermula? Kita akan mula dengan lokasi dulu tuan-puan. Okey, Kuil itu tuan-puan telah dibina sejak tahun 1893 tuan-puan. Lama dah. Lebih daripada 1 abad. 2 abad tuan-puan. 18, 19, 20, lebih kurang 2 abad lah. Lama dah. Dia sejak kedatangan Inggeris ke tanah Melayu. Dan asal Kuil ini adalah mungkin satu berhala yang kecil yang dibuat oleh para pekerja yang datang daripada India, yang bekerja di kawasan Lombong di dalam Kuala Lumpur ni tuan-puan. Itu sebenarnya asal orang kata Kuil tersebut. Dan sebenarnya Kuil ini tidak tapak Kuil tersebut tidak diwartakan menjadi hak milik siapa-siapa pun tuan-puan sebenarnya. Dan tiada siapa yang klaim pun sejak daripada itu sehinggalah tahun 2012 yang mana pihak JECL ingin membeli tanah di kawasan itu. Dan seperti yang kita tahu, undang-undang selepas wujud je kerajaan Malaysia, maka mana-mana tanah yang berada di dalam Kuala Lumpur ini berada di bawah DBKL, di bawah menjadi hak milik Dewan Bandar Kuala Lumpur, DBKL. Jadi pada tahun 2012 itu berlakulah orang kata jual beli, urusan jual beli antara pihak JECL dan juga DBKL, yang mana pihak JECL telah membawa bayaran 10% dan melakukan urusan-urusan yang berkaitan untuk ke arah pembinaan masjid tersebut. Okey, jadi di dalam tempoh itu bukan mudah tuan-puan, 11 tahun. Dan kata dalam proses itu juga ada beberapa halangan, termasuk daripada pihak kaum India sendiri, pihak Kuil. Dan kebanyakan daripada kita tak tahu pun sebenarnya tentang sejarah Kuil itu. Dan saya sendiri pun yang dah orang kata dah hidup dah 48 tahun ni tuan-puan, itu adalah jalan saya bolak-alik tuan-puan. Saya selalu kalau ke Kuala Lumpur, saya akan lalu jalan itu. Dan kita akan lalu sebelum sampai ke IPD Dan Wangi, kita nak pergi ke Jalan Tar ke atas Sogo. Kalau kita daripada arah daripada arah Masjid Jamik ataupun daripada arah Benteng lah, kalau orang KL panggil Benteng lah, sudah pasti kita akan melalui jalan tersebut tuan-puan. Kedudukan mudah tuan-puan. Nak tahu kat mana kedudukan dia? Okey, di sini JECL. Ni adalah bangunan JECL. Di seberang jalan itu, di sebelah ke depan sedikit tuan-puan, sebelum selekoh ke IPD Dan Wangi. Itulah kedudukan tempatnya tuan-puan. Okey tuan-puan, sekarang ni tuan-puan, kita nak tengok ucapan daripada daripada Datuk Feros dahulu. Beliau menceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Okey, kita lihat. Hari ini kami sekeluarga berdiri atas impian arwah ayah Allahyarham Muhammad Jakil bin Ahmad yang bermula sebagai harapan, berkembang menjadi amanah, dan dengan izin Allah kini menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Beliau melihat kesesakan waktu solat di kawasan ini sebagai satu keperluan yang wajib ditangani. Jika kita melihat sekitar kawasan Masjid India ini, kita akan nampak satu realiti yang tidak dapat dinafikan. Ia sibuk, padat dan menjadi pusat ekonomi dan kehidupan bagi ribuan umat Islam yang datang dari seluruh pelosok dunia untuk berniaga dan bekerja. Namun di sebalik kesibukan itu, satu keperluan asas yang sering terabai: masjid. Tempat untuk beribadah, tempat untuk mencari ketenangan di tengah hiruk pikuk kota. Tetapi selama ini, berapa ramai yang terpaksa solat di luar, di tepi jalan, di bawah panas terik dan hujan lebat. Soalnya sampai bila? Dan itulah yang sering ditanya oleh arwah ayah saya. Beliau tidak melihat masalah ini sebagai sesuatu yang boleh dipandang remeh. Bagi beliau, ini adalah satu tanggungjawab, satu kewajipan. Jika kita mampu membantu, mengapa kita tidak melakukannya?
Segalanya bermula pada tahun 2009 di mana perbincangan antara pihak JECL dan pihak DBKL berlangsung. Hasilnya, surat tawaran rasmi telah dikeluarkan pada 6 Ogos 2012 diikuti dengan bayaran deposit sebanyak 10% pada 8 Ogos 2012. Seterusnya, pada tahun 2014, perjanjian jual beli dengan DBKL ditandatangani dan bayaran baki diselesaikan. Masjid ini diimpikan oleh kami sekeluarga dan merupakan usaha bersama 11 adik-beradik saya dan keluarga dengan sokongan lebih 6,500 kaki tangan kumpulan JECL dari pelbagai peringkat dan jawatan. Ianya juga tidak akan menjadi kenyataan tanpa sokongan berterusan daripada you all semua, pelanggan-pelanggan yang setia. Without your support, we won't be as what we are now. I truly appreciate your trust, your loyalty, your continued support towards JECL. Semoga Allah Ta'ala membalas anda semua dengan sebaik-baik ganjaran di dunia dan akhirat. Saya ingin mengucap jutaan terima kasih kepada ibu saya yang tersayang, yang tak pernah jemu doa untuk kami untuk berjaya dalam lapangan dan mengingatkan kami agar jangan lupa pesan arwah ayah. Impian untuk membina sebuah masjid tanpa doa, dorongan dan kekuatan yang beliau tanam dalam hati kami, hari ini mungkin tidak akan kami berada di sini. Di sini saya ingin berkongsi perkembangan penting dalam usaha pembinaan masjid ini. Pada Julai 2019, kami mengantar surat permohonan sokongan untuk membina masjid. 26 Julai, setelah 24 hari, pihak Jawi menerima sokongan pembinaan masjid daripada pihak syarikat menerima sokongan pembinaan daripada Jawi. Jawi approve. Tahun yang sama, permohonan development order dikemukakan ke DBKL. 12 Februari 2020, DBKL approve our DO. 17 Jun 2021, kelulusan pelan bangunan, building plan diperolehi daripada DBKL. Kelulusan ini turut diperbaharui beberapa kali sampai hari ini. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada Mawib, Jawi, DBKL yang banyak membantu daripada awal proses permohonan pembangunan masjid ini. Mawib membantu urusan wakaf, Jawi pula dari segi sokongan kelulusan pembinaan masjid, dan DBKL dalam semua aspek teknikal proses kelulusan bangunan. Jasa kalian amat kami kenang dan pasti akan menjadi saksi di akhirat nanti. Masjid ini akan didirikan di Jalan Munshi Abdullah berhampiran JECL Mall. Ia bukan untuk menggantikan Masjid India dan juga bukan untuk menggantikan Surau IPD dan Wangi, tetapi untuk melengkapkan keperluan yang saking mendesak. Sebelum kejayaan hari ini dicapai, saya dan Nizam, adik saya, telah membawa pelan kelulusan pembangunan masjid yang tertangguh untuk dibentang kepada YB Datuk Seri Dr. Zaliha di pejabat beliau, dan beliau menyambut baik hasrat ini dan memberi sokongan. Tapi kami ada pandangan lain. Kami telah menunggu selama 11 tahun dan kami ingin mengambil tindakan undang-undang terhadap jiran kami ini, tetapi dihalang oleh YB Datuk Seri Dr. Zaliha mengatakan ini akan menjadi satu isu besar melibatkan sensitif kaum. Beliau sarankan agar saya dan Nizam jumpa terus dengan Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika itu saya membentangkan cadangan ini kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan beliau tanya, adakah nama masjid telah diputuskan? Saya menjelaskan bahawa saya dan adik-beradik telah berbincang dan mempertimbangkan beberapa nama, termasuk Masjid JECL atau nama-nama para sahabat Rasulullah SAW sebagai penghormatan. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju dengan cadang kami. Tetapi apabila kami pulang, kami berbincang sekeluarga dan akhirnya kami bersepakat memilih nama Masjid Madani. Nama ini antara lain kami anggap sebagai satu penghormatan kepada usaha kerajaan hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam membina masyarakat yang lebih adil, beradab dan juga menyantuni semua lapisan masyarakat. Lebih utama, nama Madani dipilih kerana ia mewakili nilai-nilai Islam yang mendalam: ihsan, hormat, keterangkuman dan perpaduan. Masjid ini akan berdiri sebagai simbol kesejahteraan yang menyatu jiwa dan komuniti. Tanpa keterbukaan, kesungguhan serta komitmen luar biasa yang ditunjukkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kami mungkin tidak dapat melangkah sejauh ini. Maka adalah sangat bermakna apabila langkah pertama pembinaan masjid dapat dilaksanakan dalam bulan Ramadan di bawah pentadbiran yang membawa semangat madani ke tengah masyarakat. Kita tidak sekadar membina sebuah masjid, tetapi kita membina sebuah institusi, sebuah warisan, sebuah mercu tanda yang akan terus hidup untuk generasi akan datang. Saya berkeyakinan dengan terbinanya masjid ini, ia akan menjadi pusat ibadah, pusat pendidikan dan pusat kegiatan sosial yang mengukuh perpaduan ummah dan menyemarakkan syiar Islam di kawasan ini. Masjid ini direka oleh Kaiser Hood, seorang arkitek anak jati Malaysia, anak kepada Encik Hood Bakar dari RSP Arkitek yang terkenal, yang juga telah membina bangunan 118 yang kini berkhidmat di London. Bagi tepuk gemuruh pada beliau. Ini orang muda ni, very young man.
Masjid ini akan menampung 2,900 jemaah, mempunyai 4 tingkat dengan reka bentuk yang moden. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri komen. Saya asalnya buat 3. Datuk Seri kata you buat 4. Kerana ada 4 imam dalam Islam dengan 4 sahabat ikram, Khulafaur Rasyidin. So buat 4. Saya pun akur. You punya minar besarkan, tinggikan sikit biar nampak daripada jauh. Saya pun ikut. Dilengkapi dengan lift, eskalator, taman terbuka, dewan serbaguna dan ruang pejabat. Menjadi pusat komuniti bagi masyarakat Islam sekitar, serta menampilkan seni bina moden Islami yang terbuka dan inklusif. Tetapi masjid ini lebih dari itu. Masjid ini akan menjadi ruang untuk pertemuan jiwa dan pemikiran. Di sini ilmu akan berkembang. Di sini persaudaraan akan diperkukuhkan. Di sini doa akan dipanjatkan. Kita tidak membina masjid kerana mahu dikenang. Kita membina masjid kerana kita mahu membina masyarakat yang tawaduk dan beriman. Hari ini kita bersyukur kerana kita melihat langkah pertama ke arah pembinaannya. Namun kita juga sedar bahawa projek ini tidak seperti yang kita lihat semudah itu, tanpa iltizam, kesabaran dan kepemimpinan yang konsisten. Bukan rahsia bahawa usaha ini telah melalui pelbagai cabaran. Namun hari ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita melihat perubahan. Bukan sekadar janji, tapi pelaksanaan. 11 tahun kami bersabar, berunding, alhamdulillah, finally you made it, Yang Amat Berhormat. You are the man. Dan untuk itu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan kerana sokongan kepada kami, tetapi sokongan kepada umat Islam di kawasan ini. Dengan terbinanya masjid ini, Datuk Seri akan dikenang sampai bila-bila. Tanpa your involvement, we will not have this event today. Selain Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang banyak membantu dalam kerjaan ini, saya juga ingin merakamkan penghargaan secara khusus kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zaliha, Yang Berhormat YB Gobindio, Yang Berhormat Datuk Ahmad Fahmi Fazil, Datuk Seri Maimunah, Datuk Bandar, YB Prabah dan YB Ar-Rahmanan yang telah bekerja tanpa jemu di belakang tabir, menyokong, memudah cara dan memperjuangkan agar masjid dapat dilaksanakan dan pembinaan kuil dapat diselesaikan dengan harmoni. Saya berdoa agar semua yang menyokong usaha ini diberikan ganjaran Jannatul Firdaus. Dan kepada yang bukan Islam, semoga dikurniakan kesejahteraan dan semoga semangat perpaduan dan keharmonian yang kita kecapi hari ini akan sentiasa berkekalan. Pembangunan sebenar bermula dengan hati dan akhlak, dan ianya bermula di sini. Ini hanyalah permulaan. Usaha kita belum selesai. Kita akan terus membangun dan memastikan masjid ini bukan sekadar berdiri megah, tetapi menjadi kehidupan umat Islam di pusat bandaraya ini. Mudah-mudahan setiap sujud yang kita lakukan di sini, setiap doa yang dipanjatkan dan setiap ilmu yang disebarkan akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berdoa semoga kita semua akan menjadi saksi di pada mahsyar nanti, bukan sekadar saya dan keluarga, malahan tuan-tuan semua akan menjadi saksi di pada mahsyar nanti bahawa usaha kita membangun rumah Allah ini satu usaha bersama. Jika kita bina satu masjid di dunia, Allah akan bina satu rumah di syurga, insya-Allah. Bersempena hari dan bulan yang penuh barakah ini, kebetulan malam ni malam 27 Ramadan, malam ganjil, saya berdoa dan semua kita berdoa semoga kita semua beroleh malam Lailatul Qadar dan segala amalan kita, puasa kita, sedekah kita, jariah kita, apa saja laksanaan amalan mulia Allah terima dan beri ganjaran Jannatul Firdaus kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey. So, ada pihak juga yang mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memberikan kelebihan kepada kaum India, dan ada juga yang mengatakan dia beri kelebihan kepada orang Islam saja, tidak memberi kelebihan pada kaum lain. Okey tuan-puan, ini pula adalah ucapan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ucapan perasmian beliau semasa upacara pecah tanah Masjid Madani, tuan-puan. Okey, jom kita lihat. Golongan du'afa wal masakin. Ini man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah. Mudah-mudahan dengan kekuatan itu, dengan masjid mengimarahkan itu, maka kita teruskan ruh perjuangan kita, walam yakhsha illallah, tidak rasa gentar dan takut melainkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan masjid ini dapat memberikan ruh pembangunan dan semangat masjid. La masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang didirikan atas niat yang ikhlas, atas ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah mengingatkan ada perbedaannya dalam kita gairah membina masjid, istighfar kepada Allah Ta'ala, muhasabah diri, dan ingat masjid ini bukan dengan niat lain tetapi untuk meneguhkan. La masjidun
ussisa ala taqwa, kerana Allah memperingatkan dan berbandingkan pengalaman di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Ada gerombolan yang mendirikan masjid yang wadhiraran wa kufran. Ini satu masjid atas takwa, satu atas kesesatan. Ya. Jadi sebab itu kita syukur, alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita peringatkan itu. Kita pula apalagi di bulan Ramadan. Memang saya pilih tarikh ini, ya. Dan dalam simpang siur yang belum menentu, saya hanya putuskan boleh, insya-Allah. Dan yang lain masalah tu selesaikan. Ada Ustaz Zaleha ada, Naim ada, Tok Banda ada, itu kerja mereka selesaikan. Dan saya yakin, kerana kita lihat dari segi hukum, dari segi undang-undang, dari segi masalah masyarakat di sini, semuanya meyakinkan saya, daripada keputusan awal 2019 tak mungkin kita buat keputusan yang tegas dan jelas. Sebab itu kita memilih untuk menjaga harmoni, runding dengan baik. Arahan saya konsisten dalam mesyuarat jemaah menteri dan juga kepada Kementerian Wilayah Persekutuan dan Datuk Bandar, runding dengan baik, dengan apa cara dan helah pun. Runding dengan baik, mencari penyelesaian baik itu bukan tanda kelemahan seperti mana yang disanggah oleh sebahagian kelompok tertentu. Penyelesaian cara aman, beradab, berakhlak, itu nilai madani. Madani itu bicara soal kemampanan, ya, pertumbuhan ekonomi, ya, teknologi dan digital, ya, tetapi juga nilai dan akhlak dan rahmah dan ihsan. Dan itu bukan saja kepada umat Islam, tapi kepada masyarakat, pelbagai kaum dan agama di sekitar kita. Sebab itu saya katakan, pilih Ramadan Mubarak ini, kullu am wa antum bi khair, ucap selamat semua, kerana syahrul Ramadan, apalagi bulan ini, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan turunnya Quran. Untuk apa turun Quran? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu kerana Quran itu kalau dibaca, difaham maknanya, diamalkan, Allah jamin dia adalah petunjuk dan hidayat kepada manusia. Wa bayyinatin, pertanda-pertanda yang sangat jelas, dan memberi kekuatan kepada kita menentukan apa yang ma'ruf, apa yang mungkar, apa yang hak, apa yang batil, apa yang adil, apa yang zalim, apa yang benar, apa yang palsu. Kerana wal furqan itu matannya sedikit, syarahnya Syekh ada, dan Sahibul Samah Dr. Luqman pun ada. Baik. Dan untuk dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, itu menuntut kita dengan menggunakan segala kesabaran dan kebijaksanaan dan kearifan dan ihsan dan rahmah, supaya menarik orang bicara soal Islam dan Masjid Madani ini, orang rasa senang sama dia di Islam atau bukan Islam. Dia tidak rasa ini satu perseteruan. Ini yang harus kita didik di kalangan kita. Masjid ini, Fairuz, ya, ini didirikan di tengah-tengah kota, dan saya mewakili pendapat seperti mana yang diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Permulaan peradaban itu dari kota. Jadi corak kota itu akan memberikan gambaran tentang bagaimana tamadun negara ini boleh dibangkitkan. Ini dari kota. Sebab itu istilah Madinah dan Madani itu dari istilah din, asas keyakinan. Dari din itu muncul Madinah. Dari Madinah itu ada sikap Madani yang asasnya juga akar kata itu din. Saya tengok Syekh, ya. Ya. Dan tamadun dari beristilah din, ya. Din, Madinah, tamadun. Ada dari segi epistemologi, ya, apa yang kita persoalan disiplin istilahat itu ada maknanya. Jadi
masjid ini, ya sengaja saya senang dengan nama badan ini kerana dia memberikan maksud kita. Masjid di tengah kota yang memberikan suatu falsafah tentang pembangunan kita yang berakar kepada akidah Islam, yang menetapkan soal nilai dan akhlak yang baik, dan berusaha menghimpunkan bukan saja umat Islam tetapi merangkul dan menunjukkan kasih sayang kepada manusia di kelilingnya. Anak India atau Hindu atau anak Buddhis atau Cina yang miskin itu kita anggap dirangkul sebagai anak-anak kita. Barulah ada kelainan pahaman Islam itu. Saya nak ajak rakan-rakan, kerana kita lihat umpamanya dalam Kemelut ini memang betul. Rakan-rakan saya dalam Jemaah Menteri beritahu, dari awal saya kata tegas, runding ya, tolak ansur ya, tapi tidak berganjak daripada keputusan kita bahawa masjid wajib didirikan di sini. Tapi harus ada hikmah, ya, mengajak, ya. Dan saya nak dengan sedikit sebanyak pergeseran itu, saudara Jawatankuasa baru dan Jekyll dengan Majlis Agama, ya, cari jalan, ada majlis, bawa semula persahabatan kita. Negara ini harus tegak sebagai negara yang aman. Hanya negara yang aman, yang keselamatannya terjamin, ini Ketua Polis Negara ada, baru boleh kita angkat. Orang datang melabur, orang datang meniaga. Keliling ini ramai orang-orang asing. Sebab apa? Negeri ini aman. Nampak tak? Inilah ucapan dan cerita yang sebenarnya yang disampaikan sendiri daripada mulut Perdana Menteri kita. Dan kita tahu pada peringkat awal pun dia dah kata apa? Dia kata apa? Memang dia tetap akan membina masjid dan membenarkan pembinaan masjid di situ, tuan-puan. Sebab ini adalah lunas undang-undang, tuan-puan. Tanah itu bukan milik kuil. Jadi cuma atas dasar untuk mendamaikan, atas dasar untuk mengelakkan perbalahan kaum, sebab salah faham kan. Jadi sebab kita faham kuil itu dah berusia ratusan tahun, dan dalam masa sama tanah ini dari segi undang-undang adalah sudah menjadi hak milik Jekyll. So dia ambil jalan tengah. Kerajaan Malaysia pada masa ini adalah sebagai orang satu badan yang menyelesaikan, bukan untuk mengeruhkan lagi keadaan. Bagi saya ini adalah satu tindakan yang amat baik, amat adil bagi saya daripada kerajaan Malaysia, terutamanya daripada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi oleh kerana atas dasar nilai ihsan, nilai toleransi dan sebagainya, so inilah dia keputusan yang berlaku pada hari ini. Dan alhamdulillah, insya-Allah dalam masa 2 tahun daripada sekarang kita akan menyaksikan terbinanya insya-Allah Masjid Madani di dalam bandar Kuala Lumpur itu sendiri, tuan-puan. Dan masjid ini tak kecil dan juga tidak besar, tuan-puan, tapi dia boleh menampung 2,900 orang dalam satu masa, tuan-puan. 4 tingkat. Dan saya dipahamkan dalam Masjid Madani itu, tuan-puan, dia ada disediakan taman, ada pejabat-pejabat, ruang pejabat dan sebagainya. Mungkin ada disediakan kios, mungkin food court dan sebagainya, yang mana dia boleh menjadikan satu tempat itu sebagai tempat orang kata persinggahan untuk orang rehat. Selain daripada beribadah kepada umat Islam, dia juga boleh menjadi satu tempat pertemuan dan juga boleh menjadi potensi untuk menjadi tempat perkumpulan komuniti, ya, untuk membincangkan hal yang berkaitan dengan ilmiah dan sebagainya. Dan menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, memang dia berhasrat untuk menjadikan Masjid Madani ini sebagai salah satu cara untuk kita memperkenalkan Islam itu di kalangan orang bukan Islam. Jadi mereka masing-masing boleh memahami. Orang yang bukan Islam boleh datang berziarah ke situ, boleh lalu singgah dan memahami apa itu Islam yang sebenarnya. Besar sebenarnya, tuan-puan, hasrat daripada pihak Jekyll ini dan juga pihak Kerajaan Madani, tuan-puan. InsyaAllah, tuan-puan, kita doakan yang terbaik. Okey, habislah hal tentang Masjid Jekyll, tuan-puan. Okey, hal yang kedua yang menjadi agak keributan sekarang, tuan-puan, ini adalah tentang
Tentang isu apa tuan-puan? Tentang isu jalur gemilang ni, batch ni. Apa dia panggil tu? Tag, jalur gemilang yang telah dikeluarkan satu surat arahan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa bermula pada tak silap saya pada bulan April nanti 25 April bermula pada bulan April nanti, bahawa akan mula dikuatkuasakan pemakaian tag jalur gemilang di kalangan pelajar dan juga pelajar kolej matrikulasi dan juga di dalam pusat IPG, latihan perguruan di seluruh Malaysia. Okey, penguatkuasaan ini akan berlaku secara berperingkat-peringkat tuan-puan. Jadi kepada tuan-puan yang menyaksikan video saya ini, saya percaya kebanyakan yang menyaksikan video saya ini adalah terdiri daripada golongan ibu bapa yang berumur, saya tengok kepada report view saya, banyakkan viewer saya ni adalah berumur 30 tahun ke atas. Dan kebanyakan daripada anda semua telah pun berumah tangga, mempunyai anak yang bersekolah, jadi saya rasa eloklah saya menjelaskan kepada korang yang tak faham sebenarnya apa yang KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia nak buat. Okay, bagi saya bagi satu kredit lah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia sebab ini satu effort. Dan sebenarnya tuan-puan, perkara ini telah pun dibuat oleh negara-negara lain sejak bertahun-tahun lagi tuan-puan. Cuma Malaysia kita ni agak terlambat sedikit. Dan bagi saya tuan-puan, ini adalah satu ruang dan peluang untuk kita menerapkan nilai patriotik di kalangan anak-anak kita. Dan bagi saya, kita kena bermula sekarang tuan-puan. Sebab kalau kita lihat dalam masa 10 tahun kebelakangan ini, kebanyakan anak muda kita agak pudar nilai patriotisme mereka, melainkan mereka ini dihasut oleh pihak yang ekstremis, terutama dari segi gerakan politik dan sebagainya. Dan ada juga pihak yang mengatakan bahawa ini retorik politik daripada pihak kerajaan Madani untuk menerapkan nilai-nilai fahaman politik kepada anak-anak. Tuan-puan, ini perkara yang tak betul tuan-puan. Ini adalah satu tomahan yang amat tidak berasas dan ini satu tomahan yang jahat tuan-puan. Apakah kaitannya jalur gemilang dengan parti politik tuan-puan? Saya nak tanya tuan-puan, adakah di tag itu ada logo parti? Tak ada kan? Dia sekadar jalur gemilang. Dan bagi saya ini adalah satu simbolik untuk memupuk semangat kecintaan di kalangan pelajar, anak-anak kita tuan-puan terhadap negara kita Malaysia. Kalau kita lihat orang Indonesia tuan-puan, mereka sangat ada jati diri tuan-puan. Tak kira dia bangsa apa sekalipun, tapi apabila mereka memegang bendera mereka tuan-puan, mereka sangat menghormati bendera mereka dan mereka sangat kuat sifat kenegaraan mereka tuan-puan, sifat kebangsaan mereka tuan-puan. Jadi kita di Malaysia ni tuan-puan, saya rasa sudah tiba masanya untuk kita memupuk semangat seperti itu tuan-puan, supaya di masa hadapan, tak kira lah di masa hadapan nanti siapa saja yang mentadbir urus Malaysia ini, parti politik manakah yang menang, kita tak peduli benda itu tuan-puan. Yang penting ialah asasnya ialah kita rakyat Malaysia ini memegang satu tekad, satu prinsip bahawa kita ni adalah orang yang sangat menyayangi negaranya tuan-puan. Itu paling penting. Benda susah. Bendera tu bagi percuma. Dekat je lah. Banyak negara-negara jiran pun dah buat lama dah. Kita pun dah fikir, bincang, buat je lah. Supaya anak-anak itu daripada awal dididik untuk kasih juga kepada negara. Itu saja. Saya tidak fikir hal ini pun nak jadi polemik panjang. Perdana Menteri berkata demikian ketika ditemui selepas solat Jumaat di Masjid Jami' Jalan Raja Uda di Shah Alam. Kementerian Pendidikan sebelum ini mempertahankan keputusan mewajibkan pemakaian lencana jalur gemilang kepada semua pelajar sekolah mulai 21 April depan. Kementerian itu juga menegaskan langkah tersebut bertujuan memupuk semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan generasi muda. Semua pelajar akan dibekalkan 2 unit lencana jalur gemilang secara percuma pada sesi persekolahan 2025-2026. Jadi tuan-puan, bagi saya tuan-puan, kita sokonglah usaha murni yang cuba diterapkan oleh kerajaan Madani tuan-puan. Dan bagi saya tak salah pun. Dan saya juga nak mengucapkan tahniah kepada ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia,
Mereka juga antara penyokong NGO yang menyokong tentang perkara pemakaian tag jalur gemilang ni tuan-puan. Okey tuan-puan, saya rasa itu kot untuk kali ini. Saya tak nak sembang panjang sangat sebab jelah sekarang ni lagi 2-3 hari nak raya tuan-puan, masing-masing dah sibuk dan kita juga memacu lagi amalan-amalan kita pada hari-hari terakhir bulan Ramadan. Cumanya tuan-puan, insya-Allah kita harapkan Ramadan ini tuan-puan, insya-Allah, dan tahun ini tuan-puan, ini adalah tahun yang lebih cemerlang dan gemilang berbanding tahun-tahun sebelumnya tuan-puan. Bukan kata gemilang untuk kerajaan Madani saja tuan-puan, bahkan untuk diri kita semua tuan-puan. Semoga kita semua beroleh manfaat dan syafaat dan juga boleh rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dilindungi daripada segala malapetaka, bencana dan huru-hara bahaya tuan-puan. Okey tuan-puan, itu saja untuk kali ini. Saya doakan semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk membayar hutang kita, expenses kita, memudahkan urusan kita dalam urusan kerja dan juga perniagaan kita, dan memberikan kemajuan dan keuntungan dunia akhirat kepada kita semua tuan-puan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey tuan-puan, sebelum itu jangan lupa tekan kepada yang belum subscribe, tekan button subscribe dan juga belanja saya like dan juga share dan juga komen tuan-puan. Okey tuan-puan, itu saja untuk kali ini. Tuan-puan, saya Arman Kebenaran ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan juga saya juga memohon ampun dan maaf jika ada kesilapan, kekasaran, kekhilafan, ketelanjuran kata terhadap tuan-puan semua, terutama kepada pihak lawan saya dalam politik. Saya ingin memohon maaf dan semoga apa yang kita perjuangkan ini akan membawa kebaikan kepada semua, insya-Allah. Okey tuan-puan, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk dan jahat dan pengkhianat itu datang daripada mereka yang mengkhianati mandat rakyat dan negara. Okey tuan-puan, salam Madani, salam reformasi. Yang penting lawan tetap lawan. Assalamualaikum, selamat Hari Raya, maaf zahir batin.